Simple step saja tapi boleh kasih punya badan jadi cantik. Selain daripada bagi you punya perut kempis, bentuk badan cantik, lagi bagi you punya badan kurang sakit ataupun hilang sakit. Yang sakit bahu, sakit pinggang, sakit kaki pun boleh buat senaman ini ya. Okay, 5 minit setiap hari, tukar bentuk badan dari dugong jadi duyung. Perut kemat, bahu turun, leher panjangkan, tangan letak ke pinggang. Kaki relax, jangan tekan lutut relax. Pinggul ke kiri, pinggul ke kanan. Kaki relax, lutut relax. So siapa sakit lutut, sangat sesuai buat senaman ini ya. Dia tak beban you punya kaki, tak beban you punya lutut. Lagi boleh kasih beban lutut kuat, sihat, pinggang cantik, perut kempis. Okey, mari. Slogan kita ialah siapa buat? Dia dapat. Betul. Okey, mari. Jangan gerak bahu kita. Tengok depan cermin. Tengok depan cermin ni penting . You gerak punya masa, cuba gerak dekat pinggul. Kaki relax, ikut you punya pinggul. Kaki kena bengkok, lutut kena bengkok. Lutut kena gesek. Jangan masukkan you punya lutut ataupun keluarkan you punya lutut. Macam ni tak mau. Lutut kena tegak. Tegak punya. So you turun punya masa, you punya lutut selari dengan you punya kaki. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri ya. Jangan ke dalam, jangan keluar. Macam ni pun tak mau. So you kena simpan dia balik. Kalau korang kaki kangkang, korang kena tekan dia balik. Okay. So gesek peha, baru you buka kaki sikit. Then you gerak macam ni. Slow-slow kat kaki, buat dekat pinggul. Gerakkan ini banyak rasa dekat pinggang, perut, pongpong punya. Okay. Mari. Wah, sendawa panjang, rasa lega kan? Bagus. Kita nak buang punya, bukan sahaja lemak yang jahat. Yang buat kita tak cantik. Yang buat kita bentuk badan tak kemas. Yang buat kita susah nak beli baju. Yang buat kita lemah. Yang buat kita badan besar. Penat dengan cepat. So, kita nak buang benda ni. Pada masa yang sama, kita juga nak buang angin. Okey, mari. Angkat tangan. Angin pun banyak kacau badan kita punya. Okay, dia akan buat kita rasa macam badan penat-penat, berat-berat macam tu. Kalau korang dah keluarkan angin dekat badan, dia akan rasa satu hari dia badan sangat ringan punya. Morning. Okay, tarik ke atas kalau mampu. Angkat dia punya tangan, bukan setakat angkat tau. Ini pun kira angkat Kalau boleh, kita tarik ke atas. Tarik sampai you rasa ketiak you, pinggang you, perut you semua kasih tarik. Okay, mana? Jangan tahan nafas. Tarik pakai hidung, hembus pakai mulut. Mulut. Tahniah Hidayatul. Pinggang sudah dari 34 sekarang 29 saja. Wah, hebatnya. Santai sudah 5 inci hilang sudah.